majlis penutup, majlis gema sejuta khatam secara fizikal. 26 hari bulan 4, seminar shortcut mengaji secara online. Batch nombor 1 dah habis. Siapa yang tak sempat batch nombor 1? Cuba komen nak dulu. Saya nak komen 100 orang dulu. Batch nombor 1 dah habis. Betul ke? Masya Allah. Kita tengok sikit. Siapa yang belum sempat? Hijau merah ni panduan wakaf ibtidak. Kalau tuan-tuan tengok, dia ada panduan wakaf ibtidak ni. Kalau hijau, nak buat macam mana? Berhenti dan ulang balik lah. Kalau merah, berhenti tanpa mengulang. Ini panduan sahaja. Ada lagi 1 minit lebih, teman. Habis 1 minit ni, kita tutup beg kuning. Okey, dalam Quran ni juga kita ada tips bacaan. Ni, yang tepi ni, yang membezakan dia. Bezanya lagi, tuan-tuan, kita belajar sama-sama part ni, tuan-tuan. Okey, lagi dia ada asbabun nuzul. Kan, mutiara Quran ni, tengok ni, muka surat yang kita baca. Diberikan, sibukkan diri dengan perkara yang berfaedah. Nafsu kamu, sekiranya kamu tidak sibukkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan menyibukkan kamu dengan perkara-perkara yang batil. Kata Imam Asy-Syafi'i. Betul lah tu. Kau menghitung infakmu agar Allah tidak menghitung rezekinya untukmu. Janganlah engkau menyimpan hartamu tidak keluar untuk infak sehingga Allah menyimpan rezekinya untukmu. Allahu Akbar. So betul lah orang kata infak sedekah ni tak payah fikir-fikir, nama bagi je. Kan, bagi tu janganlah sampai bagi habis semua. Bagilah sekadarnya, insya-Allah. Baik, so jom. Kalau rasa nak berinfak, boleh singgah kat muka depan, tuan-tuan. Sempat pula. Okey dah, muka surat terakhir. Teruskan lagi komen Allah. Kedua terakhir sebelum habis habis surah Al-An'am. Tuan-tuan masih okey? Kalau okey, komen Allah.